Hai semua, apa khabar? Bersama saya, Cikgu Hanim. Dan untuk perkongsian kali ini, kita nak buat satu ulang kaji pantas untuk topik yang sangat best, iaitu Bab 9, Pertempatan di Malaysia. Korang dah sedia? Jom kita mulakan! Pernah tak korang terfikir, kenapa susunan rumah kat kampung atuk nenek kita tu nampak lain sangat berbanding dengan kawasan perumahan kita di bandar? Ada yang dibina rapat-rapat, ada yang tersusun lurus macam pembaris, dan ada pula yang jauh-jauh antara satu sama lain. Inilah persoalan yang akan kita jawab sama-sama hari ini. Okey, jom kita masuk bab ni. Tapi sebelum kita pergi jauh, kita kena faham dulu benda yang paling asas. Apa sebenarnya maksud pertempatan ni? Dan, kat Malaysia, ada berapa jenis utama? Senang cerita, pertempatan ni ialah tempat manusia tinggal. Tapi, ia bukan sekadar tempat untuk tidur tau. Ia adalah tempat di mana kita berinteraksi, kita bersembang dengan jiran, kita pergi ke kedai, kita pergi kerja dan macam-macam lagi aktiviti harian. Pendek kata, ia adalah komuniti kita. Jadi, dekat Malaysia ni, secara amnya kita bahagikan semua kawasan tempat tinggal ni kepada dua kategori besar. Yang pertama, pemetapan bandar dan yang kedua, pemetapan luar bandar. Dua-dua ni memang sangat berbeza. Sekarang, jom kita bedah siasat sikit. Apa beza antara bandar dengan luar bandar? Kita akan bandingkan kedua-duanya seolah-olah macam cerita tentang dua tempat yang berbeza. Cuba tengok jadual perbandingan ni. Perbezaan yang paling ketara sekali ialah jumlah penduduk. Kalau nak dipanggil bandar, penduduknya mesti lebih 10,000 orang. Kalau kurang, itu kawasan luar bandar. Dari segi ekonomi pula, bandar ni sibuk dengan sektor sekunder macam kilang-kilang dan sektor tertia macam perkhidmatan. Manakala luar bandar, ekonominya lebih tertumpu pada sektor primer, contohnya pertanian. Jelaskan perbezaan dia. Bila kita sebut je pentempatan bandar, cuba bayangkan tempat-tempat macam Georgetown di Pulau Pinang ataupun Miri di Sarawak. Inilah pusat-pusat yang sentiasa hidup, sibuk dengan aktiviti perniagaan, perindustrian dan macam-macam jenis perkhidmatan. Untuk pertempatan luar bandar pula, kita boleh bayangkan suasana yang lebih tenang dan santai. Contohnya macam kawasan kampung, kebun-kebun kecil atau ladang ternakan. Aktiviti ekonomi kat sini memang banyak berkait rapat dengan hasil alam semula jadi. Okey, kita dah faham jenis pertempatan. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana susunan rumah-rumah ni direka. Ini yang kita panggil pola pertempatan. Ada 4 corak utama yang korang kena tahu. Jadi, apa benda pola pertempatan ni? Ia sebenarnya merujuk kepada corak atau desain susunan rumah-rumah kita di sesuatu kawasan. Adakah ia rapat-rapat, berderet, ataupun berselerak? Jom kita tengok satu persatu. Pola yang pertama ialah berpusat. Bayangkan rumah dan bangunan semuanya dibina rapat-rapat di satu kawasan tumpuan. Contohnya, kat persimpangan jalan besar atau pusat komersial. Contoh paling mudah nak nampak ialah Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur. Semuanya tertumpu di satu pusat. Yang kedua, kita ada pola berkelompok. Yang ini selalunya susunan yang terancang, di mana rumah-rumah dikumpulkan bersama dalam satu kawasan. Pola ni memang sinonim sangat dengan rancangan-rancangan Felda, macam Felda Trolak di Perak. Nampak kan susunannya kemas dan berkelompok. Seterusnya, pola berjajar. Daripada nama dia pun kita dah boleh agak. Rumah-rumah dibina dalam satu barisan yang lurus, selalunya mengikut ciri fizikal yang ada kat situ, macam di sepanjang tebing sungai, di tepi jalan raya ataupun di pesisir pantai. Contohnya rumah-rumah di sepanjang Sungai Rajang atau di pesisir pantai Kuala Besut tu. Dan yang terakhir sekali, pola berselerak. Untuk pola ni pula, rumah-rumah dibina berjauhan antara satu sama lain. Nampak macam bertaburan dan tak seragam. Kita selalu nampak pola macam ni di kawasan kebun atau perkampungan di kawasan tanah tinggi. Contohnya macam di Kundasang Sabah. Okey, imbasan pantas. Ingat 4 ni je. Berpusat, rumahnya rapat-rapat kat tengah. Berkelompok, terancang dalam satu kumpulan. Berjajar, lurus macam orang berbaris. Dan berselerak, jauh-jauh dan bertaburan. Boleh ingat? Mantap! Baiklah, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Sekarang kita nak tengok pula apa fungsi sesebuah pertempatan, terutamanya bandar. Setiap bandar ni, dia ada peranan istimewa dia sendiri yang jadi macam enjin penggerak ekonomi kawasan tu. Di Malaysia, setiap bandar ada fungsi khas dia.
Contohnya, Bintulu dikenali sebagai bandar perlombongan sebab kaya dengan minat dan gas. Cyberjaya pula pusat teknologi maklumat atau ICT. Shah Alam terkenal sebagai bandar perindustrian sebab penuh dengan kilang. Kalau sebut bandar pelancongan, mesti kita teringat Bandaraya Melaka kan? Dan semestinya, Pelabuhan Kelang ialah bandar pelabuhan utama kita. Yang penting, setiap fungsi ini mewujudkan jenis pekerjaan yang berbeza dan menarik penduduk yang berlainan. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung. Cepat je kan? Jom kita buat satu rumusan pantas tentang apa yang kita dah pelajari dan fikirkan sejenak. Jadi, ini rumusan penting kita. Pertempatan terbahagi kepada bandar dan luar bandar. Ada 4 pola utama: berpusat, berkelompok, berjajar dan berselerak. Dan setiap bandar ada fungsi ekonomi khasnya sendiri. Poin yang paling penting untuk korang ingat ialah pola dan fungsi ini sebenarnya saling berkaitan. Contohnya, sebuah bandar perlombongan mungkin ada pola perumahan berkelompok untuk para pekerjanya. Nampak tak kaitan dia? Menarik kan? Sebagai penutup, cikgu ada satu soalan untuk korang. Cuba tengok sekeliling kawasan tempat tinggal korang. Berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, agak-agaknya apa fungsi utama bandar atau pekan korang tu? Adakah ia bandar perindustrian, bandar pelancongan atau mungkin ada fungsi yang lain? Cuba fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya. Kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya.